Assalamualaikum Puan. Untuk menjawab persoalan Puan ni, ada dua persoalan. Pertama, bagaimana nak dapatkan sijil cerai selepas kes perceraian selesai. Yang kedua, adakah dikenakan bayaran? Saya jawab soalan yang pertama dulu. Kalau kita di Selangor, untuk mendaftarkan perceraian, Puan perlu dapatkan perintah perceraian daripada mahkamah terlebih dahulu. Selepas Puan dah terima perintah tersebut, barulah Puan isi online. Kalau di Selangor kena isi online dan print dalam sistem Jabatan Agama, dan selepas tu submit ke Jabatan Agama dan Jabatan Agama akan uruskan sijil perceraian. Okey, itu untuk jawapan persoalan pertama. Okey, kedua, adakah perlu bayaran? Jawapan saya, ya, Puan perlu buat bayaran di kaunter Jabatan Agama Islam.